So hari ni randomly aku nak bawa hampa jalan-jalan pasar seni, Central Market. So hampa tengok dekat signboard pasar seni pun banyak bangla. So kita di pasar seni. Kita bertemankan nampak Sigma dan juga Andy Filter. Malaysia panas nak mampus. Panas weh lo. Kau buat rasa tadi tu market. Okay, saya boleh nak bunga. Bagi tahu siapa nak bunga. Ni macam-macam benda tu. Aku sekarang tengah cari tempat nak tukar duit. So sebenarnya tiba-tiba aku main sini sebab nak tukar duit. Aku tak pernah jejak kaki dekat pasar sini. So ni for the first time. Selalu aku lalu di vlog lah. So actually pasar sini ni lebih kepada tempat-tempat untuk orang dating lah. So untuk hang lihat lah hang. So kita tak ada nak buat apa. Aku just datang nak tukar duit sebagai cucu Miss Ali. Tak tahu aku suruh tukar duit. So kita try in area. So banyak vendor kat sini. Ada Zeus, ada Kopiko. Hamba beli mai tengok sendiri ya. So aku pun dah tak tahu nak buat apa. Kita cakap gambar tempat ni pula. Dia lebih kurang Petaling Street tapi version yang tak gangster sangat lah. So randomly kita ada strangers. Pasal sini punya strangers. Post kalau haba dah kenal dua orang akak tu, haba boleh mention. Ya, sebab aku tengok saya nak buat konten kan. So kita tak tahu lagi nak pergi mana. Bosan tu KL ni sebenarnya bosan. Kita tengok ni celah-celah randomly live. Anak muda mencari rezeki. Nanti apa support dah, kalau berkenan apa support dah. Kita meneruskan perjalanan di Petaling Street. So Petaling Street ni dia same pattern lah macam pasar seni tadi, tapi ni version yang saya cakap dia version gangster sikit lah. So Petaling Street ni adalah tempat yang hang tak boleh nak tawak harga sesuka hati lah. Kalau dulu lah, kalau sekarang ni aku dah tak pasti lah. Sebab dulu kalau hang tawak harga, hang memang wajib kena beli lah. Sebab sini banyak kepala-kepala niaga.